nak kedudukan di sini, cantik di sana, di sini tempat dia. Ya, begitu juga siapa nak pantas di sana melintas sirat, di sini sama juga. Ulama kata kalau kau nak tahu kedudukan kau melintas sirat tu, laju cepat di sinilah. Mana kalau kamu menyambut perintah Tuhan, laju, pantas, seronok, sana pun cepat. Sum. Kalau kita buat lembab ya, takut dia berjalan pun lembab besok. Ya. Itu sirat ni 17,000 tahun punya panjang, mengikut dalam sahih, syarah sahih Muslim. Tapi ada orang melintas api neraka pun tak nampak, macam kilat berdesup. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan tak jadi kita golongan tu lah. Ya. Ada yang melintas macam angin kencang, ada yang melintas pakai kenderaan korban dia, ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang menyesut, ada yang mengangkat, ada yang baru nak pijak, dia kena sambau, macam-macam pisin. Jadi keadaan dia nak tahu sana laju tidak, ringkas dia ulama kata di sinilah. Bila kita tengok kata nak laju sana, kita kena pantas sinilah. Segala perintah Tuhan kita sambut dengan bersungguh-sungguh, insya-Allah di sana besok kebahagiaan dia menanti di sana.